Kenapa anda perlu sapu cat kapur pada batang pokok? Pokok kelihatan hijau, daun sihat, tetapi buah selalu gugur muda dan serangga perosak cepat kembali. Bukan kerana kekurangan baja, juga bukan kerana racun belum cukup kuat, tetapi kerana batang pokok belum dilindungi dengan betul. Batang pokok adalah tempat semut memanjat, kutu melekat dan kulat bersembunyi dalam celah kulit selain terdedah kepada panas terik setiap hari. Apabila batang panas, lembap dan retak, segala bahagian atas pokok mula lemah. Ramai orang hanya fokus pada daun, membaja pangkal dan menjaga buah. Tetapi terlupa batang pokok, laluan utama bagi semua penyakit dan serangga perosak. Cat kapur batang pokok bukan sekadar untuk cantik. Lapisan putih itu memantulkan cahaya matahari, mengurangkan kejutan haba dan menghalang laluan semut, kutu dan serangga. Apabila batang bersih, kering dan sedikit beralkali, kulat sukar hidup, serangga tidak mudah melekat dan pokok menjadi sihat dari dalam. Jenis cat kapur sedia guna ini mudah digunakan, hanya sapu atau sembur secara rata di sekeliling batang, tidak memerlukan teknik khusus dan cukup dilakukan sekali atau 2 kali setiap musim. Pokok sihat bukan kerana menggunakan banyak produk, tetapi kerana dilakukan pada tempat yang betul. Jika anda mahu pokok benar-benar sihat dan buah tahan lebih lama, cubalah produk ini. Sekali digunakan, anda akan nampak perbezaannya dengan jelas.